Lagi berkenaan dengan Proton Saga MC3 2025, nampak gayanya ramai yang rindu berkenaan dengan Saga baru ni kan. So, ini ada info terbaru berkenaan dengan Proton Saga kesayangan korang. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe, please lah tekan button subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, berkenaan Proton Saga 2025, ramai yang tertunggu berkenaan dengan model kesayangan rakyat Malaysia ni kan. Yang mana ramai juga yang kecewa model ni diorang jangkakan akan muncul di auto show hari tu. Tapi malangnya model ni Proton tak tampilkan, malah Proton highlightkan model Proton IMAS 5 sebagai main show pada booth Proton di Malaysia Auto Show. So bagi korang yang kecewa tak nampak model baru Saga ni dekat Auto Show, jangan risau, channelnya ada. Kalau korang nak tahu perkembangan berkenaan dengan Proton Saga 2025, tengok je lah channel ni. So ini adalah beberapa perkembangan terbaru yang kita terima berkenaan dengan Proton Saga 2025. Start daripada bulan 1 sehinggalah sekarang, kita dapat saksikan beberapa versi spy shot yang kita terima lah untuk model Proton Saga 2025. Kita boleh katakan banyak gila model camouflage yang dikeluarkan oleh Proton hanya untuk model Saga ni saja. Menunjukkan berapa eksklusifnya kesimpanan rahsia untuk design pada Proton Saga 2025. Okey, yang terbaru kita dapat tengok, ini memang confirm Untuk varian yang paling tinggi sekali akan didatangkan dengan lampu fully LED pada bahagian lampu headlight dan juga pada bahagian lampu tail light. Sebelum ni kita tengok banyak model camouflage yang digunakan Proton menggunakan lampu jenis halogen pada model testing ni kan. Tapi berdasarkan info yang kita terima, ini memang dah confirm hanya varian yang paling tinggi saja akan didatangkan dengan fully LED, which is memang satu benda yang wajib dilakukan oleh Proton sebab penggunaan lampu fully LED ni dah lama digunakan oleh Pro 2 pada model Beza dan juga Pro 2 Myvi. So sepatutnya dan memang wajib lah Proton guna lampu fully LED pada model Proton Saga mereka. Ditambah lagi baru-baru ni kita tengok ada muncul camouflage Proton Saga yang fully camouflage pada bahagian yang sangat heavy lah dari segi penggunaan camouflage ni pada bahagian depan dan juga bahagian belakang. Tengok dia punya lampu headlight dia memang dah tutup habis. Ini menunjukkan Proton tak nak dedahkan penggunaan lampu LED untuk model camouflage ni. So ini memang mengesahkan, aku boleh katakan 95% confirm untuk Proton Saga varian yang paling tinggi sekali akan menggunakan lampu jenis LED pada bahagian depan dan juga bahagian belakang. Dan dikatakan juga untuk varian yang paling atas saja akan mempunyai desain lampu LED yang lebih nipis. Tapi tidaklah senipis desain headlight pada model Proton Persona. Tapi boleh dikatakan lebih nipis berbanding dengan reka bentuk headlight pada lampu Saga yang sekarang. Dan hanya untuk varian yang paling tingginya juga akan mempunyai grill yang lebih besar dan menggunakan desain Infinite Wave yang baru. Tak sama dengan reka bentuk Infinite Wave pada Proton X70, S70 dan juga X50. Memang totally new untuk model Proton Saga. Dan dikatakan juga desain bumper pada Proton Saga 2025 akan mempunyai reka bentuk yang lebih fresh, seakan-akan sama pada reka bentuk bumper pada model Proton X70 yang baru dilancarkan hari itu kan, model facelift. Dia ada misai sikit pada bahagian lower bumper dia, cute design bumper yang lebih modern sikit, ditambah lagi dengan penggunaan front bonnet yang baru. Boleh dikatakan seakan-akan macam reka bentuk bonnet dengan design clamshell. So boleh dikatakan untuk Proton Saga nanti akan mempunyai redesign walaupun menggunakan platform yang sama, body shell yang sama, tapi dari segi rupa hadapan akan mengalami lebih kurang 60 ke 70% perubahan yang boleh dikatakan besar jugalah untuk model Proton Saga MC3 dengan platform AMA ni. Dan bahagian belakang pula kita tengok gambar spy shot yang baru untuk model camouflage. Kita nampak bahagian tail lightnya yang lebih clean. Berbeza dengan camouflage yang sebelum ni,
bahagian tail light dia macam ada benjolan-benjolan yang tak sepatutnya ada lah, yang nampak pelik. Tapi untuk gambar Spyshot yang terbaru ni, benjolan ni dah tak ada. Nampak lebih clean dan macam aku cakap tadi, seperti bahagian depan, bahagian belakang juga, dia punya camouflage dia memang sangat berat, sangat heavy. Untuk bahagian belakang juga, tail light dia akan menggunakan lampu jenis fully LED juga. Untuk mengesahkan benda ni, kita tengok video Spyshot yang terbaru yang kita terima. Ada penggunaan lampu LED untuk dia punya lampu braking, menggunakan lampu LED. Begitu juga pada lampu signal. So, memang confirm. Memang sangat-sangat confirm lampu tail light pada Proton Saga 25 akan menggunakan fully LED. Dan kita jangkakan untuk lampu undur juga akan menggunakan lampu jenis LED. So for the first time, Proton Saga 25 MC3 akan menggunakan fully LED pada kesemua bahagian lampu. Dan kita akan dapat tengok, walaupun Proton Saga menggunakan chassis yang lama, body shell yang sama, tapi dari segi teknologi lebih moden. Dan reka bentuk tail light ni pun kita dah confirm. Saga 25 tail light dia jenis yang menggunakan LED bar yang panjang, lebih nipis, berbeza, sangat-sangat berbeza dengan lampu tail light pada Saga MC2 yang sekarang. Dan kau tengok dari segi bumper. Bumper pada Saga 25 pada gambar camouflage ni, korang tengok dia mempunyai diffuser yang lebih tinggi sedikit berbanding dengan Saga MC2. Dia punya bumper line dia tu, kau tengok, dia memang sedikit tinggi dan ada beberapa inci je ruang antara bahagian boot dan juga pada bahagian diffuser. So, untuk Saga 25, kita expect akan mempunyai rear bumper yang lebih sporty, lebih style. Mungkin lebih kurang yang kita lihat pada model Proton X70 juga. Kita tengok pada X70 facelift yang baru ni juga, dia punya rear bumper menggunakan diffuser yang lebih besar dan lebih tinggi. Dan Proton akan implement design yang sama pada X70 facelift pada Proton Saga 25. So dengan beberapa perkembangan baru yang kita terima, ini adalah model Proton Saga 25 MC3 dari persegi reka bentuk eksterior. So, apa pendapat korang berkenaan dengan reka bentuk terkini pada Proton Saga MC3 25? Ini cuma gambaran daripada info yang kita terima. Dan semakin hari, semakin kita dapat lihat reka bentuk sebenar pada Proton Saga 2025. Berbeza dengan pengenalan Saga 25 pada awal bulan 1 hari itu, nampak mengecewakan. Tapi selepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, akhirnya kita nampak rupa sebenar Proton Saga 25 bukan sekadar diambil daripada model Saga MC2, tapi Proton juga ambil effort untuk memperbaharui reka bentuk Saga untuk menjadikan Saga yang lebih moden dan lebih fresh daripada segi reka bentuk. Berkenaan dengan nama, ini je yang masih lagi kita belum confirmkan lagi. Adakah Proton akan menggunakan nama Proton Saga ni pada model yang baru ni, ataupun Proton akan menggunakan nama yang baru untuk disamakan dengan model-model seperti line up S70, X70, X50. Tapi bagi aku tak perlu pun nak samakan dengan model S ataupun X series, sebab itu adalah model-model yang diambil daripada Geely, berlainan dengan model Saga, Iris dan juga model Persona kan, dibuat sendiri oleh Proton 100% untuk membezakan antara model yang diambil daripada Geely dan juga buatan anak tempatan kita sendiri. So bagi aku, nama Proton Saga tu adalah nama yang sangat-sangat legend dan patut dikekalkan untuk model Saga 25. Kalau korang macam mana pula? Patut ke Proton kekalkan nama Saga ataupun guna nama Proton yang lain seperti mungkin S30, S20? Not sure lah kan. So boleh komen di bawah. So itu saja berkenaan dengan
Proton Saga 2025. Perkembangan yang terbaru lah. Dan macam biasa, kalau ada perkembangan yang terkini, aku akan kongsikan pada next video. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, klik tekan button subscribe sekarang. Assalamualaikum.